Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi guys. Dan selamat datang ke video Akif Gaming Channel lagi guys. Okay, dah stop. So hari ni kita akan main game Roblox bernama The Strongest Battleground TSB guys. Game favourite saya. Saya selalu main kalau bangun. Kalau saya tak buat video pun saya main. Sebab apa? Yang ni best guys. Tunggu lagi. Macam tu guys. So apa main ni? Mesti nak share tu asyik layan kepala awak guys. Tak, saya bukan nak share toxic player. Kalau saya nak cari pun bukan ada punya toxic. Kalau nak cari tu dekat Humble tu. Itu je guys. Ini budak Yeping. Tak Yeping. Okay guys, so kita nak main game Let's Run Background sebab apa? Sebab kita akan guna spin wheel guys. Spin wheel dan kita akan guna random hero. Macam jadi guys, saya spin lepas tu dapat apa? Dapat hero ni guys. Dapat KJ ke ni ke. Ni tak payah sebab ni kena bayar, tak payah. So saya tak add. Okay, so sebelum kita buat macam tu guys, jangan lupa like, subscribe, komen. Jom. Okay, jap. Saya kena pergi kat spin wheel lagi. Malas lah. Lepas tu nak kena cut lagi. Cut. Malas. Tahu tak, malas. Okay, tak apalah. Belum korang. Okay, let's go. Okay guys. Okay guys, kita dah ada kat spin wheel. Okay, ni dia Stronger Battleground ya. Okay, kita akan ni. Ni ada apa, ada Black Master kan. Meta-artis ada. Martial. Okay, kenapa macam lain tu? Ni ni baru betul. Okay, meta-artis. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kita speed. Okay. Set. Okay, dah. Okay, let's go. Dapat apa guys? Hero tu mantap. Kita dapat hero tu guys. Thanks. Kita dah pakai dah. Okay, let's go. Kita pergi ke The Stronger Battleground. Okay, kita teruskan ni. Tak apa, main boleh. Senang je. Macam tu. Okay, kita dah pakai ni apa, Hero Hunter. So jom kita akan cari kill satu. Okay, kita akan guna satu kill untuk apa, untuk ni satu kill untuk ulti. Satu kill guna ni skill biasa. Lagi satu guna untuk ulti. Okay, let's go. Okay, video ni saya rasa kerja lama. Kita akan pilih 5 hero random. Okay, lama. Kita tengok je. Saya nak tengok kill lah. Yelah, takut macam orang tu pro kan. Tak apa, kalau kita mati pun tak apa, kita boleh try. Tak sedap lah, tak ada suara je. Padahal tak copyright lah. Okay, tengok guys, saya punya combo guys. Satu runner pula tu. Kok tu runner? Saya benci lah orang ada tengah background. Yang tiket je tu. Serang balik. Pala dia baru nak lewat. Bunuh hang. Tak payahlah save. Kalau dia save. Tengok tu guys. Kenapa semua target saya ni? Kenapa target saya ni? Tak. Target je. Table flip. Patutlah. Kita sambung.
Ya Allah, lag guys. Saya benci. Okey. Kita dah bunuh satu. Okey. Tuan kita macam nak bunuh satu. Stop. Kepala dia ada. Nak lawan. Ni apa ni? Okey, aduh, Genos ni. Tak apalah. Bila kita ada ulti, kita terus tu terus bunuh. Macam penjadi tu. Kedua. Kepala dulu. Kau nak seri smoke ke dekat nyawa ikan? Orang test macam tu. Kenapa saya tak guna? Okay, saya nak kita bunuh je. Okay guys, dapat sikit. Next, kita akan guna ulti dekat seorang. Orang tu datang balik. Ya Allah, datang balik. Ya Allah, janganlah. Saya tengok video ni, saya tak nak jadi macam video 24 jam tu. Dah baca tulis tu belah. Acik kena target je. Apa hang ah? Tu bunuh dia. Bunuh dia, lawan dia. Lemak. Dia sambung nak senang saya. Apa? Kita jom. Apa kita guna ulti je terus. Macam tu. Mama. Gagal untuk kali pertama pakai gol. Dah saya nak target dia guys. Okey guys, saya nak kena orang ambil. Combo saya guys. Aduh, dia elak pula. Kalau dia tak elak pun jadi combo dah. Tangilah nak lag kan. Roblox. Kita jangan kena wall combo. Guys, spammer betul. Spammer. Kita nak kena ada ulti guys. Cepat, kata video dah kecil lama. Tak, entah-entah jadi sejam. 14 kill lagi guys. Saya nak dapat emote baru. Tu guys, saya benci dah. Nanti kita pindah lah. Kita sambung target tu. Oh, patut. Tapi nak betul. Dah. Ibu munculan. Ni yang bunuh kita. Betul lah tu. Tu orang tu ni apa yang jadi tu. Kan dah. Ni oh, 9,000 k pun boleh kalah dengan saya. Sedikit kan.
Ya Allah, lift. Lift lah. Kalau dia tak lift, mati dia tu. Dah apa? Kita target dia. Buat dia. Macam tu lah orang dia, guys. Tak lawan. Lawan tak. Kita terus guna ulti, guys. Bunuh Brian, guys. Kita guna ulti bunuh kita. Sikit satu. Tak payahlah target. Kalau kita yes, kita dapat bunuh. Okay, so misi pertama lagi kita jom kita terus so jom kita pergi next selanjutnya. Jadi saya pun nak base tu, korang tengok base. Please lah Tatsumaki. Ya Allah, saya rasa saya tak pandai sangat, tapi tak apa, kita try. Okay, pindah circle. Next, let's go. Okay, Tatsumaki. Harap saya pro lah punya tu. Harap lah. Kita try combo. Aduh, ni tak apa. Mama. Tak pandai. Kalau saya pandai lah nak. Ramai. Tak ada nak guna. Kepala dia. Ha? Ni apa pula ni? Nak sikit ni. Dia tak suka. No, dia curi game. Ayo. Betul lah nak bunuh saya. Dia nyusun sikit. Kita try guna ulti. Walaupun tak bunuh tak apa. Kita gunakan dengan ulti dulu. Kaiser, jangan Kaiser. Awak bulu kan Kaiser. Jangan hero brain. Okay, saya dah slow sikit. Dia kena di. Saya nak main ulti je pasal kita. Kau ni berani nak lawan saya ni. Please, saya nak guna ulti. Saya nak ulti lol di sini. Lambat. Okay. Please. Ulti. Alah, tak dapat sikit.
tu, ya Allah. Pandai. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala dia sebut tadi. Kepala dia sebut tadi. Sebut tadi. Oh, kita ada seorang. Kita je seorang. Mikael. Kita je Mikael. Ini kawan hacker tau. Bukan hacker tau. Kepala dia weh. Ini sebut. Ya Allah. Dia tunggu depan saya ke. Macam mana dia tahu saya spawn kat situ. Tertukar. Sebut tadi je. Okay, kita jangan jauh ini. Okay, sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil masa dah. Tadi Herobrine tu tunggu depan target. Target baru. Dia dah guna dia gerak tu bila saya dah lagi. Ya Allah, orang random juga. Nampak dia di kampung dah. Kita dapat bunuh seorang. Ya Allah. Kita reset dulu ya. Saya nampak dia tadi datang untuk membalas dendam. Kita bunuh orang lain. Bukan, kita cari ulti. Kita bunuh orang tadi je lah. Kita bunuh orang tadi je. Boy, apa nama dia? Pintu. Pastilah dia orang nak timur kan. Saya kawan ni. Okay guys. Saya bukan nak bunuh awak. Saya nak bunuh tu orang lelaki tu.
Okay, jenis kan. Aduh, kenapa saya tu? Aduh, ni tau lah nak apa. Oh, tak tahu. Aduh. Kalau ni saya agak tak pandai. Saya macam pernah jumpa orang ni sebelum saya nak buat ni. Cik dah kenapa kita bunuhlah orang. Bunuh orang. Ni pun boleh. Jangan lari bang. Paling tu. Kenapa? Sekejap saya nak bunuh orang. Aduh, lambat ni. Sonic user saya mana boleh. Dia guna cerita tu. Saya nak lepas saya tapi mana boleh. Tu, lag ya Allah. Lag. Saya dah dapat. Okay guys, so saya rasa itu. Okay, ni last round Kalau saya dapat kill, saya terus end. Kisahlah kill ke kill rasa